Cantik gila. So, sekarang pukul apa? 7. Hari ni kita nak buat breakfast. Garlic bread with mushroom soup. English breakfast. Yes. Sebab tu je paling express. Sekejap lagi kita nak mandi pun. So, ini je lah, kita light-light dulu. Okay. Nanti kita tunjuk. Kita pergi mandi. So, ini saja dulu. Okay. Okay. Morning. Ini hasilnya. Kenapa Lisa sangat banyak roti? Love. Kenapa? Kerja dia senang je nak buat. Dia punya niat. 1, 2, 3. Mandi. Itu je. Semudah Elisi. Hi, morning. Morning. So, hari ni kita nak pergi. Pagi ni lah. Kita nak pergi mandi kolam. Ibu ya. Aku mesti ingat dia. Oh. Apa ni? Share. Share sekali. Kalau bapak. Dia kata kan anjir. Tu masih Atin jahat sebenarnya. Dia ada dendam. bersih tu. Bapa 20 nak turun 5. Tak nak mesti tak je. Memang tangga. Ya Allah, bulatnya muka aku. Mana? Mana Jim? Dah panas lah weh. Alah, kau nak kerja mohon. Alamak, ada orang lain. Girl, Ramainya. you thought this is your Ramainya. property? Tapi ramai hangat. It's less than 5 people. I think more. 7, 8. Mana Jim? Mereka jom pergi gym. Ha? Jadi bilik tak ada kasut. Kalau Faikal dah berlari atas treadmill, dia tak berhenti tau. 1 jam lah aku main. Keempat je. Teacher. Teacher want to free. Kalau baru rasa tak nak mandi. Tadi macam nak genap kaki. Rumah kita. Lompat lah oi. Kira. Lompat lah nak record. Dalam weh. Oh. Kau tak nak basah? Sekejap weh, sekarang kau apa? 8.5. Kalau aku jahat kan, aku Dia. Aku okey je. Kau kena kat dia orang. Seronok tak? tak seronok. Kau tak masuk. Pakis di atas. Dah?
Dah. Kiri aku orang. 1, 2, 3. Tengok lelaki Ingat aku jap. Masuk air. Aku rasa tak sampai 5 second weh. Dah masuk air. Kenapa tak boleh dia orang? Tak boleh. Sebab takut. Habis dia cakap kat situ tu bukan sini je. Tadi aku kau tinggal kat bawah. Aku tak sedar sangat. Oh, itulah gym. Jom. Kotor. Dah 3 kali je cakap. Agak sikit. Baik, geng. Jom. Okay, jom naik set mandi-mandi. Lepas tu makan. Ikut jalan dia belakang. Guna tu tangan cocok. Nampak warna tu. Ada tak? Tak ada ke? Okey je. Tapi dia agak slow. Astagfirullahaladzim. Mati. Tengok orang putih buat tu. Kalau lush tu dia satu pun dia dah buih. Sebab tu aku dia mahal. Yang kali kedua ni. Ah, Tak kisah. Ha? Buang ni takkan nak balik duk tinggal tu ni. Takkan lah, makan je lah, tak nak Apa buang. lah? Susah, sayang tu. Bakar face. So, sekarang dah pukul 11.30. Kita orang dah kena check out dah actually. Betul. Sebab owner pun dah tanya. Tapi being kampung girl, last minute is the best lah. lah Tiba. pukul 12 baru Dia kita kata tutup latest pintu. by 12 PM. So 12 PM lah kita orang keluar. Asal tanya awal-awal? Betul. Come Melayu on. kan, Melayu kan lambat sikit. Dah, jom. Korang yang Melayu Uni Peluk je lah. Oh, dia rumah sikit Siapa yang pegang? Ni. Hai. Cuba lawa duk. Duduk pegang lawa duk. Dia snap sikit je duk. Setiap atas. Ya, orang Botol bontot kau. anak kau. Bontot aku tu Ada jom. siap. Boleh. Okay. Okay. 1, 2, 3. Ambil gambar aku main senyap lagi. Kalau baca cepat, sarung tangan. Okay. Gatal. Sorry, thank you. Lambat sangat terima kasih. Bye. Ya. Kau mau terbang. Ais tu jangan lupa ambil. Ya. Sampah kena bawa keluar ke tak payah kan? Tak. Sebab ada sesetengah Airbnb dia suruh buat keluar sampah. Bilik. Tak ada apa-apa kan? Huh? Oh, sorry. Bilik ni pula. Tak ada dah. Tak ada dah. Tak ada. Kosong.
Okay. Bilik kau? Dah? Okay. Jom. Pasti barang banyak siap. Sebab apa Oh, tukar-tukar dia. Sebab apa ya? Bye. Bye. Full. Full. Barang banyak. Pening ke? Never dancing. Okay, kau buat kasi kat sebelah Akis yang list semalam. Kayu-kayu. Tak cakap tu bomba punya lip. Kena layu kalau berdancing. Terima kasih Mbak. Sam. Siapa mbak kau? Bye. See you. Bye. Done. Macam mana? Kau try. Boleh, mana duk? Okay, Ati cakap Sayur ni korang makan tak? Nanti kamu apa? Makan pizza. Korang order lah. Okay. Dah tidur? Mana dah siap belum? Tu ayam dia. Abang. Ayam dia besar ke? Cukup lah untuk 6 orang. Dah try. Ni Ati ni buat. Betul lah. Ya. Tutup. Taklah, cakaplah sekali. Kita jumpa next event. Kau kerajaan Next event. Next event. Event